Kenapa orang Penang kata nasi kanak KL tak sedap? Rempah kat KL guna, kat Penang guna 7 ke 80% mungkin sama. Orang Penang pula kata nasi kanak Kedah kita berlemak. Kita pula bila pergi Penang, apa ni nasi kanak nasi putih? Rupa-rupanya rasa ni dia ada melibatkan terms of science ataupun geografi. Saya boleh mengaku pada tahun 2017, saya lah orang yang pertama dalam Alut Start yang bawa masuk Wagyu Tomahawk. Orang Alut Start tak makan Tomahawk. Ayat kecaman tu saya masih ingat lagi. Dia kata apa kat saya, daripada beli Tomahawk Wagyu ni 1,200, baik aku beli kambing 3-4 ekor bagi orang kampung makan. Orang kata saya pergi Mekah balik hari lah. Chef ni dia ada ego. Saya bang terang, bohong kalau chef tu kata saya tak ada ego. Ego dia adalah dia tak suka orang kritik makanan dia. Saya pernah nampak sendiri seorang chef ni gaji dia 16,500. Tapi bila sampai saya ke level itu, dan pada ketika tu baru saya tahu nothing. Tak ada apa. So contoh lah kita tengok Hell's Kitchen kan. Pasal apa Gordon Ramsay tu duduk mengamuk tak tentu arah kat depan tu? Sebab dia cuba nak dapatkan konsisten punya makanan tu level dia. Sebab customer komplain, kita yang di belakang masak tak kena. Yang dipertanggungjawabkan siapa? Chef. Kepala dia. Sebab tu saya cakap, chef dia takkan jaga pungkok staff-staff dia. Dia akan jaga pungkok dia. Saya dulu waktu small 6 bulan ke 8 bulan pertama, saya buat menu 80 ke 90% yang menu popular di KL. Yang bila kita serve orang no question. Mai sini saya serve makanan tu, orang kata saya bagi sos basi. Mungkin pernah tahu kot saya guna garam harga sekilo 1,000. Tapi nak bagi tahu lah dah naik harga sekilo 2,000.